Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak minta kurma sikit untuk suami saya. Sebab suami saya sakit. Dan suami saya selalu datang sini. Bos tak ada. Dia selalu datang ke. Tu lah tu. Saya memerlukan sangat-sangat. Tolonglah. Saya nak ubati suami saya. Boleh saya cakap dengan bos? Boleh panggil bos? Saya memerlukan sangat-sangat untuk suami saya. Dah cakap kan bos tak ada. Tak ada. Betul? Bos tak ada? Tolonglah, saya merayu sangat-sangat ni. Saya memerlukan bantuan bos. Maaf saya sangat Pak. Memang tak ada. Bos tak ada. Jadi saya nak bercakap dengan siapa? Kan dah cakap bos tak ada. Tak ada. Terima kasih. Tak apa. Allah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Habib. Masya Allah, Masya Allah. Saya ada rezeki untuk berjumpa dengan Habib. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sila, bismillah. Saya nak cakap sikit boleh ni? Boleh, insyaAllah. Nak apa, Kak? Saya sebenarnya nak bantu suami saya. Suami Okey. saya tak bekerja. Dia ada Okey. sakit. Sakit Dia apa? ada sakit buah pinggang, Okey. jantung Okey. dan lain-lain lagi lah. Okey. Dia sakit. Jadi saya memerlukan bantuan Habib Okey. untuk pulihkan suami Nak saya. apa sekarang? Saya nak kurma, saya nak duit sikit untuk keperluan Dia belanja sakit rumah. jantung? Ya betul, dia sakit jantung. Buah pinggang juga? Ya betul Habib. Apa? Apa, Kak? Ni untuk kakak. Aman halal insyaAllah. Aman akhlas insyaAllah. Lepas tu Adilah, tolong bagi satu oksigen, satu arabica, 1 kilo majdun. Lepas tu bagi dia satu madu untuk suami. Apa, Kak? Doa untuk kita. Doa juga untuk suami saya. Apa, insyaAllah. Terima kasih. Sama Habib. insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Baik. Semoga Boleh ya? Baik. Aduh ni bos. Ya betul sana, boleh? Okey, Kak. Terima kasih Adilah. Okey, Kak. Bismillah. Ni madu sana, memang dia bantu juga. InsyaAllah ambil 2 sudu. Semua family tak apa. Bersama suami untuk kakak juga. Semoga sekali memang cukup. Bismillah. Yang ini arabica. Rendam malam 1 sudu dalam 1 cawan air. Lepas tu esok pagi minum. Tak ada rasa apa-apa, boleh bantu untuk kencing tak lawas, kencing bubuh, buah pinggang memang terbaik. Okey. Satu lagi ini memang penting untuk you. Kalau jantung, kolesterol, insyaAllah ambil daun sudu. Lepas tu nak minum direct boleh, memang cantik, memang bagus. Boleh ambil insyaAllah, memang dia bantu penting untuk suami. Ambil 2 sudu, nak direct boleh insyaAllah. Nak letak dalam air, perah lemon, minum. Memang bagus untuk jantung, kolesterol, memang terbaik. Alhamdulillah, kecil manis memang terbaik. Tak apalah. Bismillah. Ini ikhlas untuk kita, untuk awak. Bismillah. Terima kasih bos, terima kasih bos. Saya doakan semoga dipermudahkan segala-galanya urusan dan juga kerja seperti Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Doa saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bos, minta maaf. Tapi nak cakap sikit ni. Kenapa? Akak tu bos, tak tahulah bos. Tapi saya rasakan dia punya rumah kan bertingkat-tingkat bos. Semuanya tak sakit pun. Betul. Betul. Tapi tak apalah. Ini sedekah kerana Allah. Kalau dia tipu diri dia. Tapi kita dapat pahala. InsyaAllah, amin. Tak apa. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ini berhajat. Tak apa. Allah yang tahu. Tak apa. Bismillah.